Jom semua tengok Upin Ipin bersama. Nak bersama-sama. Di petang hari, Upin Ipin dan Opah pergi ke dusun durian untuk mencari durian yang luruh. Upin Ipin begitu gembira apabila sudah sampai dusun durian. Upin Ipin terus mengutip durian yang luruh untuk diletak dalam bakul. Opah suruh Upin Ipin mengutip durian itu bagi dibuka untuk dimakan oleh mereka. Hari masuk dari tingkap kayu, dua budak kembar botak memakai baju kuning dan biru cuba membantu Opah memasak. Upin dan Ipin ambil barang dapur dengan tergesa-gesa. Mereka tersalah pegang bekas tepung dan gula, terjatuh ke lantai, tepung berterbangan dalam slow motion lucu, telur bergolek dan pecah di lantai, sayur bertaburan, periuk hampir terbalik tetapi tidak mencederakan sesiapa. Lantai dapur semakin kotor dan bersepah. Ekspresi muka mereka panik dan kelakar, mata terbeliak, mulut terbuka. Opah masuk ke dapur, berhenti, pandang sekeliling dengan muka terkejut. Bayangkan suasana